Dayung sampan mudik ke Kuala singgah sebentar di Tanjung Jati. Jejak warisan terus dibela menjadi khazanah kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Rizki bin Muhammad Azaini dari Kolej Komuniti Jeli. Ada tempat yang tidak hanya berdiri sebagai batu dan tanah, tetapi juga menyimpan satu bisikan sejarah yang tidak hilang di telan zaman. Selamat datang ke Gunung Ring. Hari ini saya ingin membawa anda menjejaki khazanah alam yang tersegam indah di bumi Jeli. Menurut cerita orang dulu-dulu, Gunung Ring terkenal dengan legenda Kampung Tala yang dikatakan dihempap oleh Gunung Batu Kapur kira-kira 1400 tahun dahulu. Namun, sejauh manakah kebenarannya, ianya masih menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Di Gunung Ring, pengunjung berpeluang meneroka keunikan Gua Batu Kapur, bergambar di kawasan sekitar dan merasai suasana sejuk air sungai. Menariknya, Gunung Ring terletak berhampiran dengan lokasi riadah terkenal seperti Lata Kashmir, Hutan Lipur Lata Janggut dan Tasik Pergau. Gunung Ring juga menjadi lokasi pilihan bagi aktiviti mendaki dan eksplorasi alam semula jadi. Namun, kebanyakan pengunjung lebih tertumpu kepada aktiviti riadah di kaki gunung seperti mandi sungai. Jadi, jika anda singgah ke Jeli, jangan lepaskan peluang untuk menikmati pengalaman menarik yang ada di Gunung Ring.